Assalamualaikum, hai murid-murid. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih mendalam berkaitan tajuk kita pada hari ini, iaitu sejarah sebagai elemen perpaduan, cikgu nak tanya satu soalan. Kenapa kita masih belajar sejarah pada tahun 2026 ni? Jawapannya ringkas. Sebab sejarah ini asas perpaduan di Malaysia. Sejarah dapat membentuk identiti kita sebagai rakyat Malaysia yang bersatu walaupun berbilang kaum. Setiap negara ada cerita asal-usulnya yang tersendiri. Malaysia tidak terkecuali. Keharmonian hari ini bukan satu kebetulan, tapi hasil dari proses sejarah yang panjang. Sejarah bukan untuk kita simpan di dalam buku, tapi untuk dijadikan panduan. Malaysia ini unik sebab terdiri daripada berbagai masyarakat seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Semuanya hidup sebumbung. Kuncinya toleransi. Bila kita faham budaya orang lain, hormat itu akan datang sendiri. Baik murid-murid, bagaimana yang dikatakan sejarah sebagai asas pembentukan identiti nasional? Sejak tahun 2013, KPM telah mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus. Kenapa? Sebab pelajar hari ini yang dikatakan akan menjadi pemimpin pada esok hari. Kalau dari sekolah dah ada jati diri, perpaduan senang dikekalkan. KPM mewajibkan sejarah wajib lulus SPM bermula 2013 untuk semua calon. Tujuannya untuk pupuk patriotisme dan kukuhkan perpaduan kaum. Bukan itu saja, pelajar adalah pencorok masa depan negara. Jadi, identiti nasional perlu dibina dari awal. Seterusnya, sejarah juga dapat memupuk semangat toleransi dan empati. Bila belajar berkaitan zaman penjejahan, kita nampak pengorbanan orang terdahulu. Contohnya, sejarah British guna dasar pecah dan perintah untuk pisahkan kita. Tapi, lepas saja merdeka, kita dapat buktikan masyarakat majmuk boleh hidup bersatu. Bagaimana yang dikatakan sejarah memupuk sikap empati dan toleransi? Jawapannya adalah oleh sebab kita mempelajari sejarah penjajahan masyarakat kita. Pembelajaran inilah yang telah menimbulkan sikap toleransi dan empati terhadap pengorbanan pejuang terdahulu. Baiklah, sekarang bagaimana kita belajar daripada sejarah? Kita ambil contoh terjadi 13 Mei 1969. Isu perkauman dan agama yang diprovokasi boleh menjadi rusuhan. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kalau tak belajar dari sejarah 13 Mei ini, sejarah ini mungkin boleh berulang. Contoh lain pula melalui sejarah dasar pecah dan perintah yang telah menyebabkan ekonomi tak adil antara kaum. Bila dasar itu dibuang, rakyat mula hidup bekerjasama. Kita dapat menikmati hasil ekonomi secara adil. Jadi, ini yang dimaksudkan kita belajar dari sejarah lalu. Jadi murid-murid, bagaimana pula yang dikatakan sejarah meraihkan kepelbagaian warisan? Sampai sekarang, seni tarian seperti Mak Yong, tarian Naga, tarian Banga dan tarian Sumazau masih kita amalkan. Makanan seperti ubi kayu dan pucuk-pucuk masih kita makan. Perubatan tradisional atau petua yang diwarisi oleh orang lama juga masih hidup. Sebenarnya, itulah bukti bahawa kita meraihkan kepelbagaian warisan daripada sejarah nenek moyang kita. Selain itu, kita juga dapat melihat warisan dalam sistem pemerintahan. Contohnya, sistem pemerintahan Beraja Malaysia pada hari ini sebenarnya diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi murid-murid, bagaimana kita mahu kekalkan perpaduan melalui sejarah?
Salah satu caranya adalah dengan fokus pada yang menyatukan kita, bukan membezakan. Rukun negara pula jadi panduan. Contohnya, prinsip kedaulatan undang-undang. Maksudnya, semua rakyat sama di sisi undang-undang, tak kira kaum. Bagaimana jika undang-undang sendiri tak adil? Sudah pasti akan timbul pergaduhan antara kaum. Selain itu, kita juga boleh guna media sosial untuk sebarkan ilmu sejarah kerana generasi kini tak minat baca surat khabar. Jadi, kena guna TikTok, podcast, forum untuk cerita berkaitan sejarah. Bila cerita tentang sejarah susah zaman sebelum merdeka, sejarah itu sendiri akan terus dekat dengan generasi kini. Jadi murid-murid, kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan topik ini ialah sejarah bukan sekadar nak tahu siapa hero. Ianya supaya kita faham proses terbentuknya Malaysia yang dapat kita nikmati pada hari ini. Kesilapan dulu jadi panduan supaya kita tak ulang benda sama. Ingat, tanpa sejarah, pemimpin akan datang pasti akan ulang kesilapan lama. Pegang rukun negara. Hargai pengorbanan pejuang, baru keharmonian dan perpaduan dapat dikekalkan. Sebenarnya sejarah itu kunci perpaduan. Sejarah menyuntik semangat generasi muda untuk berani terlibat dengan politik dan pembangunan negara. Jadi kita sewajarnya menghargai dan kekalkan perpaduan yang terbina melalui sejarah ini.